Jangan tunggu rambut kita menjadi putih baru kita nak rancang untuk membina dana persaraan, kerana persaraan bukanlah tentang umur tetapi tentang setakat mana kita membina simpanan untuk bersedia bersara dengan selesa. Kenapa dana persaraan juga mesti disimpan dalam bentuk emas? Malaysia sekarang semakin menuju kepada negara populasi yang berusia. Apabila golongan yang berumur 65 tahun dan ke atas telah meningkat sebanyak 8% pada suku pertama tahun 2026. Ini bermakna tempoh persaraan rakyat Malaysia mungkin semakin panjang. KWSP juga telah memperkenalkan iEMAS pada April 2026 untuk membantu pesara menguruskan pengeluaran duit KWSP secara bulanan dan tidak menghabiskan duit KWSP itu sekaligus apabila dikeluarkan. Kalau kita lihat hari ini situasi ekonomi dunia sangat mencabar dengan ketegangan geopolitik yang tidak henti dan kesan inflasi global yang dijangka meningkat pada tahun 2026. Jadi kuasa beli simpanan persaraan kita sama ada dalam bentuk duit tunai ataupun duit KWSP mesti dilindungi supaya tidak terkesan dengan inflasi dan juga tidak terjejas dengan kejatuhan nilai mata wang. Simpanan dalam bentuk emas boleh menjadi additional backup kepada duit KWSP, aset kita yang lain, pelaburan kita yang lain, simpanan duit tunai kita. Kerana hari ini Public Gold menyediakan akaun simpanan emas Physical Gap yang memudahkan para pesara untuk membuat simpanan dalam bentuk emas untuk menghasilkan sebahagian duit KWSP kepada bentuk emas sebagai simpanan jangka masa panjang yang boleh digunakan sepanjang tempoh persaraan. Jom semua kita mulakan simpanan emas hari ini. Klik sign up di bio Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas Physical Gap. Hafizul bimbing sebaiknya.